Guys, again saya ucapkan selamat datang kepada anda semua. So hari ni kita akan belajar apa? Kita akan belajar pecahan dan akan masuk ke topik asas pecahan untuk operasi tolak. Okay, so guys, saya nak tanya anda semua, berapa ramai dekat sini yang masih ingat lagi kita belajar apa minggu lepas? Kita belajar apa? Cuba komen dekat ruang komen, saya nak tengok sikit. Letak dekat ruang komen, kita belajar tentang apa minggu lepas? Come on guys, saya nak tengok. Pagi puasa ni takkan lemau. Hari tu kita belajar apa? Minggu lepas. Siapa ingat lagi? Kita dah belajar tentang apa? Asas pecahan tambah. Ya, pandai. Okay, so minggu lepas kita dah belajar tentang asas pecahan tambah. Alright, pecahan tambah cross mile. Okay, cross mile. Teknik yang sangat senang, pantas dan boleh congak macam tu saja. Okay, so hari ni kita akan masuk untuk pecahan, asas pecahan operasi tolak pula lah. Tapi sebelum tu, saya perasan dekat sini kita ada beberapa student baru. Ada beberapa student baru, so kita akan recap sedikit, tak lama pun, sedikit dalam 5-10 minit. Sebab kita nak bagi refresh juga untuk student-student yang lama. Okay, so student yang baru, anda jangan risau. Walaupun saya nak recap sekejap sahaja, anda boleh tengok recording kelas. Nanti saya akan bagi link recording kelas, anda boleh tengok lepas kelas ni. Saya terus bagi recording kelas untuk yang operasi tambah yang minggu lepas dan juga operasi tolak untuk minggu yang ini. Okay, so guys, semua dah download kita punya workbook. Okay, baik, untuk workbook kali ini saya dah letak dah siap-siap asas pecahan untuk operasi tambah, tolak. Dan untuk minggu depan saya akan bagi satu lagi workbook untuk pecahan juga, tapi untuk operasi darab dan juga bahagi. Okay, baik, so maksudnya kita punya workbook ni belum lengkap lagi lah, ada 2 lagi operasi. Tapi hari ni kita tak akan belajar lah lagi 2 operasi tu, so kita nak fokus tolak dulu. Okay, baik, kita recap sekejap secara laju. Okay, baik, dalam pecahan, benda perkara pertama sekali yang saya nak anda tahu adalah pecahan ni, okay, dia merupakan, maksud pecahan ni adalah nombor. Okay, kita tengok muka surat yang pertama tau. Ni, tengok muka surat yang pertama. So pecahan ni maksudnya adalah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Itu maksud pecahan. Ya, tu kawan ni kuning lah. Okay. So apa maksud nombor yang sebahagian daripada keseluruhan ni? Maksudnya, let's say saya bagi awak pizza. Okay, so pizza tu dipotong kepada 4 bahagian. Alright, so hari ni saya rasa nak makan 2 bahagian je lah untuk sahur nanti. Lagi 2 bahagian saya nak makan waktu berbuka. Okay, so kalau maksudnya 2 bahagian, maksud dekat sini kalau awak tengok 2/4, maksudnya awak makan 2 slice daripada 4 slice. Okay, let's say, sir saya lapar lagi lah, saya nak makan 3 slice lah sir. Okay, so maksudnya awak makan 3/4 daripada 4 slice. Sama juga dengan ni, so saya nak habiskan semua terus sir. So maksudnya awak makan 4/4 slice, semua awak makan. Okay, so maksud dekat sini pecahan ni maksudnya dia nak bagi tahu awak yang sebenarnya dia adalah sebahagian, kita nak ceritakan tentang sebahagian daripada keseluruhan. Contoh kalau awak kata 1/4, alright. Kita recap sekejap saja, saya tak nak lama-lama. Okay, let's say, sekejap saya tunjuk. Okay, 1/4. So kalau 1/4, ya. Okay, maksudnya dekat sini adalah awak makan 1 slice sahaja. Ni, 1 slice sahaja. Awak nak makan 1/4 slice. So maksudnya awak makan 1 slice sahaja daripada 4 bahagian. Okay, itu yang pertama. So guys, nanti tolong buat latihan A ni, boleh tak? Buat latihan A. Sebab yang ini senang, saya tak nak lama-lama. Ini latihan A, tolong buat. So kalau 1/4 awak lorikkanlah. 1/4. Kalau 2/6 macam mana? 3/9 macam mana? Okay, so buat yang ini. Next, pecahan. Okay, pecahan setara yang ini maksudnya adalah, okay, saya pergi laju-laju. Maksudnya adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Di mana apabila kita darabkan, okay, atas dan bawah, kita darabkan dengan nombor yang sama, maka apabila kita dah darabkan, nombor dia makin besar kan, tapi nilai dia masih sama. So kalau awak tengok dekat sini, contoh yang pertama, kalau awak tengok yang ni kan, okay, dia kata 1/2, nilai dia adalah setengah daripada pizza. Sama juga dengan ini, 2/4, maksudnya adalah setengah daripada pizza juga. Sama juga dengan ini, kalau awak darabkan 2, ini darabkan 2, awak dapat 4/8. So 4/8 maksudnya adalah separuh daripada pizza tu, separuh daripada keseluruhan pizza.
Nampak tak? Nilai dia still sama walaupun nombor dia dah membesar. Okay, so itu saya nak awak buat latihan B ni pun sama juga. Okay, so awak tengok macam mana 3/5 ni boleh tukarkan kepada 6 per berapa. So kalau let's say 3 nak tukarkan kepada 6, awak kena darab berapa? Awak kena darabkan dengan 2. Kalau atas darab 2, maka bawah pun kena darab dengan 2. Maka 3 darab 2 awak dapat 6, 5 darab 2 awak dapat 10. Macam tu je. Okay, ni saya nak pergi laju-laju sebab kita nak fokus operasi tolak. So nanti tolong buat yang B ni, okay? Tolong buat yang latihan B. Alright. Seterusnya, permudahkan pecahan. Okay, untuk permudahkan pecahan ni maksudnya adalah daripada nombor besar awak kena tukarkan kepada nombor kecil. Permudahkan, daripada besar kita kecilkan dia, compactkan dia. Itu maksud permudahkan pecahan. Right? So dalam permudahkan pecahan, ingat lagi tak saya ajar apa minggu lepas? Saya kata gunakan sifir yang paling besar. Okay, let's say 4/8. Right, 4/8. 4/8, guys, saya nak tanya anda. Alright, okay, tak apalah, saya jawab lah. Dalam sifir, okay, dalam sifir 4/8, nombor apa, sifir apa yang ada 4/8? Kita ada nombor 2 dan kita ada nombor 4. So, untuk permudahkan bagi sekolah menengah, ni bukan cerita sekolah rendah tau, sekolah menengah. Saya nak awak tolong gunakan nombor yang paling besar, iaitu nombor berapa? Nombor 4. Kenapa kita gunakan nombor yang paling besar? Supaya kita terus shortcut. 4 bahagi 4 awak dapat 1, 8 bahagi 4 awak dapat 2. So jawapan dia adalah 1/2. So kalau awak tengok di sini lah, 4/8 bahagi dengan 2 awak dapat 2/4. Bahagi 2 lagi, barulah awak dapat 1/2. Kan lambat tu. So that's why saya cakap gunakan sifir yang paling besar, iaitu sifir 4. So awak dapat 1/2. Okay, lagi-lagi kita tengok lagi next. Ni tolong buat latihan, okay, yang C ni. Alright, next, jenis-jenis pecahan. Yang ni saya nak awak tahu jenis-jenis pecahan. Yang pertama kita ada pecahan wajah. Pecahan wajah ni macam mana sir? Pecahan wajah ni maksudnya nilai penyebut dia yang bawah ni lagi besar daripada kepala dia. Ni kepala dia, yang warna merah ni kepala dia. Okay, kepala dia lagi kecil. Maksudnya normal lah, kepala lagi kecil daripada besar. Kalau pecahan tak wajar macam mana sir? Maksudnya kepala dia lagi besar daripada badan dia. Ni kepala dia lagi besar daripada badan dia. Okay. Dan nombor bercampur. Nombor bercampur ni maksudnya hasil tambah di antara nombor bulat dan juga pecahan. Itu maksudnya. Okay. So ada 3 jenis. Ingat tu. Pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. So nanti awak tolong buat latihan macam mana nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Right, yang bawah ni. Okay, tak apa, kita recap sedikit. Baik, untuk yang ini 3/2. Macam mana kita nak buat? Kita nak tukarkan dia kepada pecahan nombor bercampur. Caranya adalah 2 awak kena bahagikan dengan 3. Okay, so cara dia awak gunakan teknik congak. Macam mana kita nak buat? Awak cari dalam sifir 2 nombor apa yang paling hampir dengan 3. Okay, so kalau awak tengok dalam sifir 2, nombor apa yang paling hampir dengan 3 adalah 2. Okay, pandai. 2. Terkejut saya. Adalah 2. So sekarang ni soalan saya, 2 darab apa sama dengan 2? 1. Pandai. So 2 darabkan dengan 1. So awak tu dia dekat sini 1. Okay. So sekarang ni 3 ni awak tolakkan dengan 2 ini. Maka 3 tolak 2 awak dapat 1. Maka jawapan dia adalah 1/2. Okay. So tu cara tulis dia. Okay. Baik. Dan saya nak awak buat latihan yang D ni lah. Alright. Buat latihan yang D. Okay. Ni pun sama. Cara nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, caranya adalah 2 ni. 2. Awak kena tambahkan dengan 1. Okay, 2 darabkan dengan 1. 2 darab 1 awak dapat 2. Lepas tu 2 tambahkan dengan 1. Awak dapat 3. Maka jawapan dia adalah 3/2. Senang. Ni pun senang. So saya nak awak buat latihan E dan juga latihan F. Okay. Baik. Operasi tambah. Okay, kita pergi laju. Operasi tambah. Baik, student yang baru masuk, awak jangan risau. Mungkin awak terkejut. Kenapa seramah pergi laju ni? Sebab kita nak recap. Nanti awak tengok kita punya recording class. Okay.
Saya nak refresh dia. Baik, untuk pecahan wajar, untuk operasi tambah, yes, minggu lepas kita dah masuk operasi tambah bagi pecahan. So, untuk operasi tambah pecahan, cara untuk tambah pecahan yang wajar. Apa maksud pecahan wajar? Maksudnya, dia punya badan dia sama, 3-3. Okey, bila sama, maka awak boleh tambahkan terus. 1 tambah 1, awak dapat 2/3. Okey, itu senang. Next, pecahan yang penyebut dia berbeza. Okey, 2, 3. Badan dia lain, 2 ni 3. Okey, ingat tau guys, bagi operasi tambah dan tolak untuk pecahan, kalau badan dia tak sama, maka awak tak boleh main tambahkan each other. Dia mesti wajib samakan penyebut dahulu. Okey, so bila nak samakan penyebut, maksudnya 2 ni awak kena kahwinkan dengan 3. 2 darabkan 3, awak akan dapat 6 supaya penyebut dia pun sama. Maka kita akan gunakan teknik apa? Kita akan gunakan teknik cross smile. Okey, gunakan teknik cross. Gunakan teknik cross smile. Gunakan teknik yang ini. Okey, so 3 darab dengan 1. Okey, sekejap saya conteng sikit. 3 darabkan dengan 1. So awak akan dapat 3. 2 darab dengan 2, awak akan dapat 4. Dan 2 didarabkan dengan 3, maka awak akan dapat 6. Alright. So 3 tambah 4, awak dapat 7. Dan 6 ni awak kekalkan. So jawapan adalah 7/6. 7/6 tukarkan dia kepada nombor bercampur, awak akan dapat 1/6. Okay, ingat tau. Bila bawah tak sama, gunakan cross smile. Okay, next. Yang ni tolong buat latihan ni. G ni tolong buat latihan. Okay. Next, kita pergi pecahan tak wajar. Yang ini pun sama. Okay, pecahan tak wajar gunakan apa? Gunakan cross smile. So cross smile. 5 darab 2 awak dapat 10. 3 darab 3 awak dapat 9. Dan 3 darab 2 awak dapat 6. Maka jawapannya adalah 19/6. Tukarkan kepada nombor bercampur. Awak dapat 31/6. Okay, yang ini tolong buat latihan H. Okay, pecahan nombor bulat, ni pun sama, 9 tambah 1/7, awak campur je lah. So dia dapat 9 1/7. Ni pun sama, senang sangat awak buat latihan I ni. Okay, kita pergi laju. Okay, yang ini pula 2 tambah 1, 2/5. Cara nak tambahkan ni adalah, bila awak tengok dekat sini, nombor bercampur awak tambahkan dengan nombor bercampur. Maka dia akan 2 tambah 1, dia akan jadi 3. So 3, 2/5. Dah siap, macam tu je. Okay, so tolong buat J ni. Dan seterusnya, ni last ke? Okey, sikit lagi nak habis. Okey, yang ini pula. 1/3 tambah 1/3. Bila penyebut dah sama, maka awak boleh tambahkan macam biasa. So, 1 tambah 1 awak dapat 2. So, jawapannya adalah 1, 2/3. Settle. Okey, yang ini pula. Ingat, penyebut tak sama. 2, 3. So, kalau penyebut tak sama, ingat gunakan cross smile. Cross smile. Okay, so dia akan jadi apa? 1 darab 3 awak dapat 3. 2 darab 1 awak dapat 2. 3 tambah 2 awak dapat 5/6. Maka jawapan akhir dia adalah 5/6. Okay, baik. So yang ini tolong buat yang K. Okay, dan yang terakhir sekali. Okay. Terakhir sekali kita dah belajar yang ini. Yang ini nombor bercampur. Tambah dengan nombor bercampur. Okay, so cara dia adalah nombor bulat 1 campurkan dengan nombor bulat 2, maka awak akan dapat 3. Okey, yang ini pula bila pembawah dia dah sama, 5 dah sama dengan 5, maka awak tambah je lah 1 tambah dengan 2, awak dapat 3. So, jawapan adalah 3/5. Senang. Okey, dan yang terakhir sekali 1 tambahkan dengan 3. Okey, yang ini pula nombor bercampur tambah dengan nombor bercampur. Still sama tapi dia punya penyebut badan dia tak sama. Ni 3, ni 4 lain. So cara dia adalah awak kena buat cross smile. So nombor bulat campur dengan nombor bulat, awak akan dapat 4. Okay, lepas tu gunakan teknik cross smile. So awak akan dapat apa? 1 darab 4 awak dapat 4. 3 darab 1 awak dapat 3. 4 dan 3 darab 4 awak dapat 12. Maka 4 tambah 3 awak dapat 7/12. Okay, so jawapan adalah 4, 7/12. Okay, tolong buat latihan yang K ni. Baik. Guys, dah ingat semua yang saya ajarkan tadi? Ingat, kalau bawah tak sama, maka kita akan gunakan teknik cross smile. Semester. Okay, now
Okey, jom. Kita akan masuk kepada operasi tolak pecahan. Yang kita akan belajar hari ini. Okey. So yang sebelum ni kalau awak masih lagi pening-pening, it's okay sebab yang ini dia lebih kurang. Jangan risau. Okey, untuk operasi tambah pecahan dia lebih kurang dengan untuk operasi tolak pecahan dia lebih kurang dengan operasi tambah pecahan. Okey, so awak still akan recap. Yang student baru masuk awak boleh tengok recording. Okey, now operasi tolak pecahan pun sama juga. Okey, mula-mula untuk operasi tolak bagi pecahan wajar. So kalau awak tengok dekat sini, pecahan wajar maksudnya adalah nombor kepala lebih kecil daripada badan. Okey, dan penyebut dia sama. Okey, so penyebut sama 7, 7. Maka kalau dah sama, awak boleh tolakkan macam biasa. So 5 tolakkan dengan 3, awak akan dapat 2. Ingat tu, penyebut dah sama, so pengangka dia awak boleh tolakkan macam biasa. Awak tengok badan dah sama, so kepala boleh tolakkan macam biasa. 5 tolak 3 awak dapat 2. Okey, next yang ini pun sama juga. Okey, ini pun awak gunakan teknik cross smile. Cross smile. Sebab yang ini kenapa kita gunakan teknik cross smile se? Sebab dia punya badan tak sama. Awak tengok dekat sini, ni 2, ni 4. Jap. Okey, awak tengok sini 2, 4. Okey, so dia punya badan tak sama, maka awak boleh gunakan teknik cross smile. Okey, so 4 darab 1 awak dapat 4, 2 darab 1 awak dapat 2. Okey, so 4 tolak 2 awak dapat 2/8. Okey, so 2/8 boleh kecilkan lagi tak? 2/8 boleh kecilkan lagi, so kita gunakan sifar 2. So 2 bahagi dengan 2, 8 bahagi dengan 2. Awak dapat berapa? Awak dapat 1/4. 1/4. Alright. Okay, jom kita try buat soalan yang ini pula. Okay. Alright guys, jom kita tengok yang ini. Baik, diberi 2/3 tolak 1/3. Yang ini, awak tengok dekat sini, dia punya badan dah sama, 3/3. Maka awak boleh tolakkan macam biasa. So, 2 tolak dengan 1, awak akan dapat berapa? 1/3. Okay, boleh faham? Okay, so untuk yang latihan nombor 2 dengan 3 tolong buat. Okay, so now jom kita try buat yang ini pula. Okay, so yang ni faham 2 tolak 1, ni pun senang je. 2 tolak 1, 1 lah. Okay, per 3. Okay, yang ini pun sama, 3/4 tolak 2/4. 4/5 tolak 2/5. Ini awak tolong buat. Sebab yang ni senang. Kalau saya buat nanti katalah jawapan dia. So saya nak awak buat. Okey, baik. Yang ini nombor 4. Okey. So yang ini pun sama juga. Apa yang awak kena buat adalah awak kena gunakan teknik cross smile. Okey. So guys, saya nak tanya awak. 3 darab 3 dapat berapa? Cuba bagi jawapan. 3 darab 3. Berapa jawapan dia? 9. Okey, pandai. 9. 4 darab 1 awak dapat 4. Perkan dengan 4 darab 3 berapa? 12. Maka jawapannya adalah 9 tolak 4 awak dapat 5/12. Okey. So jawapannya adalah 5/12. Okey, kita try buat yang ini pula. Ini pun sama. Yang ni awak gunakan teknik cross smile. Cross. Okey. So 4 darab 2 awak dapat 8. Okey, tolak dengan 5 darab dengan 1 awak dapat 5. Perkan dengan 5 darab dengan 2. Maka awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 10. So 8 tolak 5 awak dapat 3/10. Dah siap. Betul. Sama je kan macam sebelum ni. Sama je. Ingat tu je. Bila bawah tak sama, bila badan tak sama, maka kita gunakan teknik cross smile. Okay, last. Kita buat lagi. Alright. Yang ini pun sama. Ini pun bila bawah tak sama, maka kita gunakan teknik cross smile. So cross smile. Okay. So 6 darab 2 awak dapat berapa? Awak dapat 12. Tolak dengan 7. Darab dengan 1 awak dapat 7. Perkan dengan 7 darab dengan 2. Awak dapat 14. So 12 tolak 7 awak dapat berapa? Awak dapat 5/14. Dah siap. Senang kan? Okey. Baik, untuk soalan 7, 8, 9 saya nak minta awak buat sendiri boleh? Latihan untuk awak. Okey.
Baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, pecahan tak wajar. Ingat, pecahan tak wajar ni maksudnya apa? Pecahan tak wajar maksudnya adalah badan lebih besar daripada kepala lebih besar daripada badan. Ingat tu. Okey, now kalau yang ini pun sama juga. Kalau dia punya badan tak sama. So, kalau awak tengok dekat sini, dia punya badan 3 ni tak sama dengan 2. Maka kita gunakan teknik cross mile pun sama juga. So 3 darab dengan 3 awak dapat 6 darab 2 awak dapat 12. 3 darab 3 awak dapat 9. Okey, dan 3 darab dengan 2 awak dapat 6. Okey, so jawapannya adalah 12 tolak 9 awak dapat 3/6. Okey, boleh kecilkan lagi tak? Boleh. So kita kecilkan, kita bahagilah dengan 3. Bagi dengan 3, bawah pun bagi dengan 3. So tolong hafal sifir. So 3 bahagi dengan 3 awak dapat 1. 6 bahagi 3 awak dapat 2. So jawapannya adalah 1/2. Settle. Okey. Baik. Jom kita try buat 1-2 soalan lah untuk yang ini. Okey. Okey, baik. Yang ini. So kalau awak tengok dekat sini, yang ini pun sama. Cuma yang ini, kalau awak tengok dia punya badan dah sama. Okey, ini 3. Ini pun 3. Maka ingat, kalau badan dah sama, tak perlu gunakan teknik cross mile. Tak perlu guna. So, awak tolakkan macam biasa. So, 11 tolak 6, awak dapat berapa? 11 tolak 6, cuba bagi tahu saya jawapan. 11 tolak 6, guys, berapa? 5. 5. So, jawapannya adalah 5/3. Okey, ingat. Bila 5/3, awak kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. Okey, so cara kita nak tukarkan nombor bercampur, kita guna cara congak je. Okey, awak tengok. Dalam sifir 3, nombor apa yang paling dekat dengan 5? Cuba bagi tahu saya jawapan. Dalam sifir 3, nombor apa yang paling hampir dengan 5? 3. 3. Okey. So soalan saya, 3 darab apa sama dengan 3? 2. 2? 1. 1. Ya Allah. 1. So 3 darab 1 awak dapat 3. Maka awak tulis kat sini 1. Sini tulis 1. Okey. So 5 tolakkan dengan 3. 5 tolak 3 berapa? Come on, 5 tolak 3. 2. 2. So jawapannya adalah 1, 2/3. Dah siap. Okey, boleh faham? Okey, next. Kita try buat yang ini pula. Okey, yang ini pun sama. Bila bawah dah sama, 4 dah sama dengan 4. Maka kita tak perlu gunakan cross mile. Kita tolak saja. 21 tolak 3. Guys, 21 tolak 3 berapa jawapan? Terus laju bagi saya jawapan. 21 tolak 3. 18. 18. Okey, so 18/4. Okey, jom kita tukarkan dia kepada nombor bercampur. Dalam sifir 4, nombor apa yang paling hampir dengan 18? 12. Lagi selain 12? Selain 12? 12 tu jauh sangat. Ya, kita ada 16. Kita ada 16. Maka soalan saya, 4 darab apa sama dengan 16? 4. Ya, 4 darab dengan 4 sama dengan 16. So awak tulis dekat sini 4. Okey, tulis 4 kat sini. So sekarang ni 18 tolak 16 dapat berapa? 18 tolak 16. 2. Okey, pandai Angel. So awak tulis dekat sini 2. Okey, maka jawapannya adalah 4 2/4. Okey, baik. Boleh kecilkan lagi tak 2 dengan 4 ni? Boleh? So kita guna sifir apa? 2 dengan 4 ni. 2. So kita guna sifir 2. So 2 bahagi dengan 2, 4 pun bahagi dengan 2. Maka jawapannya adalah 4 1/2. Dah siap. Okey, settle. Boleh faham? Senang kan? Okey, next. Kita try buat yang ini pula. Tak apa, yang ni awak buat lah. Asyik saya je. Okey, yang ni awak buat. Soalan 3. Okey, next. Yang ini. Yang dia punya badan tak sama. So kalau awak tengok sini, ini 8, sini 4. So kalau tak sama, maka kita gunakan teknik apa? Kita gunakan teknik cross
smile. Guna teknik cross smile. Maka 20 bahagi 4. Awak dapat berapa? 20 bagi 4. Saya nak tanya awak, 20 bagi 4. Cepat congak. Jangan guna kalkulator. 20 bahagi. Sorry, 20 darab 4. Sorry. 20 darab 4. Sorry. 80. 80. Pandai. Okey, jap saya ajar awak lah cara nak congak 20 darab 4 kan. Okey, cara dia macam ni. Saya ajar awak alang-alang tu 20 darab dengan 4. Betul lah 20 darab 4. Okey, cara dia macam ni. Awak okey, kebiasaannya untuk form 1 sampai form 5 soalan awak akan dapat bentuk dalam macam ni tau. Awak takkan dapat bentuk macam ni dah. Ini sekolah rendah. Ni bentuk sekolah rendah. Awak takkan dapat dah bentuk macam ni. So awak akan dapat bentuk macam ni. Okey. So macam ni kita nak congak je. Cara dia adalah awak darabkan satu per satu. Okey. So 4 darabkan dengan kosong, awak dapat berapa? 4 darab kosong awak dapat kosong. 4 darab dengan 2 awak dapat 80. Dah, jawapan dia 80. So 80. Okey, now 8 darab dengan 5 berapa? 40. 40. Okey, perkan dengan 8 darab 4 berapa? Laju. 8 darab 4. 22. 20. 32. Okey, jawapan adalah 32. Okey, now 80 tolak 40 berapa guys? 80 tolak 40? 40. 40 lah. Okey, 40 per 32. Okey, boleh kecilkan lagi tak? 40 per 32. Ada tak sifar yang ada 40 dengan 32? Sifar apa yang ada 40 dengan 32? Macam pernah tengok je sir? Sifar apa yang ada 40 dengan 32? Jangan tekan kalkulator, tolong hafal. Okey, sifar apa yang ada 4? Boleh kecilkan lagi? Sifar? 8. Sifar 8. Okey, sifar 8. So kita bahagikanlah dengan 8. So ini bahagi dengan 8. Yang ini kita bahagi dengan 8. Bawah pun bahagi dengan 8. So 40 bahagi dengan 8 kita dapat 5. Perkan dengan 32 bahagi dengan 8 awak dapat 4. Okey. So sekarang ni tukarkan dia kepada nombor bercampur. So cara nak tukarkan dia adalah guys, dalam sifar 4, nombor apa yang paling hampir dengan 5? 4. 4. Senang je. So 4 darab apa sama dengan 4? 4. 1. 4. Jangan 4. Okey, so 1. So awak tulis kat sini 1. 5 tolak 4 berapa? 5 tolak 4. Laju. 1. Okey, 1. Maka jawapan adalah 1 per 4. Jangan guna kalkulator. Come on. Kita dah sekolah menengah. Tak payah guna kalkulator. So jawapan adalah 1 per 4. Settle. Okey, ingat Okey, jom kita try buat satu lagi soalan last. Lepas tu awak buat 6, 7, 8, 9 awak buat sendiri, okey? Okey, now yang ini pun sama. Awak tengok dia punya pecahan badan dia 2, 6 tak sama. Maka kalau tak sama kita kena gunakan kaedah cross smile. Cross smile. Okey, so 10 darab 6 kita dapat 60. 4 darab 2 kita dapat 8. Perkan dengan 6 darab 2 awak dapat 12. Okey guys, 60 tolak 8 berapa? 60 tolak 8, 52. Pandai Angel. 52 per 12. Okey, boleh kecilkan lagi tak ni? 52 per 12. Sudah. Okey, sifar apa? Sifar apa yang ada 52 dengan 12? Sudah. Okay. Sifar apa yang ada 12 dengan 52? Berapa guys? Sudah. So ni Sifar 12. Sifar 12 ada 52 ke?
Sifir berapa tadi awak cakap? Sifir 4. Okey, so kita gunakan sifir 4. Pandai. So kita guna sifir 4. 52 bahagi 4 dan 12 pun bahagi dengan 4. So 52 bahagi dengan 4. Awak dapat berapa? Awak dapat 13. 13 perkan dengan 3. Okey. So 13. Okey, now soalan saya. Dalam sifir 3, nombor apa yang paling hampir dengan 13? 12. Okey, pandai. 12. So now 3 darab apa sama dengan 12? 4. 4. Okey, so awak tulis dekat sini 4. Sini tulis 4. Okey guys, 13 tolak 12 berapa? 1. Pandai Angel. Maka jawapannya adalah 4, 1/3. Dah siap. Betul? Okey, so soalan nombor 6, 7, 8, 9 tolong buat sendiri. Okey? Baik, so far ada tak dekat sini yang tak faham? Kalau tak faham bagi tahu, kalau faham bagi tahu faham, kalau tak faham bagi tahu tak faham. Kita terus, saya boleh ulang lagi sekali. Cepat, bagi tahu. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain faham tak? Okey. Adam faham tak Adam? Faham. Ashura, Damia, Izzah, Zafran, Wan Mazni, Hannah Melati, faham ke tak? Faham. Okey, Zafran faham. Alright, let's go. Baik, soalan seterusnya. Ingat tahu, kalau dia punya ni tak sama, badan tak sama, maka kita gunakan cross-cross smile. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, yang ini. Okey. So yang ini pecahan dan nombor bulat. Alright. So diberi 9 tolak 4/5. Okey, 9 tolak 4/5. Okey. Dalam operasi tambah minggu lepas ataupun tadi awak dah belajar. Okey. So kalau 9 tambah 4/5, okey. So maka awak boleh terus tambahkan dia. So kalau 9 tambah 4/5, nombor bulat campur dengan dengan pecahan. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 9 4/5. Awak boleh tambah macam tu sahaja. Tapi kalau untuk operasi tolak, okey, 9 tolak 4/5, awak tak boleh jadi ni tau. Dia tak boleh jadi 9 4/5. Yang ini salah. Okey. So macam mana kita nak buat? Cara dia adalah 9 ni awak kena tukarkan dia kepada pecahan. Okey? So 9, ingat tahu form 1 sampai form 5. Awak ingat ni sampai bila-bila sebab yang ini akan keluar soalan kebat. Alright, kebiasaannya dalam SPM akan keluar soalan kebat. Contohnya, okey, so 9 ni macam ni kita nak tukarkan dia kepada pecahan. Dia ada dua cara. Dia sebenarnya ada lagi satu lagi cara. Nanti saya akan ajar lagi satu. So, tapi nak mudah faham saya ajar dua. Yang pertama, 9 ni kalau awak awak nak tukarkan dia kepada pecahan, dia akan jadi apa? 9/1. Ni cara yang pertama. Okay. So now, kalau awak nak kena tolakkan dia dengan pecahan, 9 ni nak kena tolakkan dengan pecahan, cara dia adalah, cara kedua, awak kena gunakan cara kedua, iaitu awak kena tukarkan dia kepada pecahan yang body dia sama. Okay. So dia akan jadi apa? 8 5/5. Okay, kenapa 8/5/5? Apa maksud 8/5/5 ni sir? Okay, 5/5 ni maksudnya adalah 1. 5 bahagi 5 dapat 1, betul tak? So 8 tambah dengan 1, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 9. Boleh faham tak kat sini? Siapa dekat sini tak faham? Okay, so awak akan tukarkan dia kepada pecahan yang bentuk macam ni. Okay, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi 8 5/5 tolak dengan 4/5. Kalau dah sampai macam ni, barulah kita boleh tolak macam biasa. So jawapan dia adalah 8, 5 tolak dengan 4. Awak dapat 1. So sekarang ni body dah sama kan? Okay, so per dengan 5. Dah siap. Macam ni je. Boleh faham? Okay, baik. Ada tak dekat sini tak faham tentang yang ini? Ada tak sini tak faham tentang yang ni, yang nombor 2 ni? Kalau faham tulis faham, kalau tak faham tulis tak faham. Semua faham? Okay. Alright, mantap. Okay, jom kita try tengok yang pertama. Ingat tahu lepas ni, soal yang ni biasanya akan keluar soalan kebat. Alright, so awak kena hafal cara nak tukarkan dia. Okay, baik. So now, 4 tolak 1/2. Cara dia adalah kita kena tukarkan 4 ni kepada pecahan dulu. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3
Ni kan body dia 2 kan. So awak tukarlah 3, 2/2. Tolak dengan 1/2. Macam tu. Okay. So now, bila dia punya body dah sama, sini dah sama, sini pun dah sama, maka tolak je lah 2 dengan 1 ni. Dia akan jadi apa? 3, 1/2. Dah senyap. Betul. Okay, lagi-lagi. Saya bagi lagi. Right, contoh yang ini pun sama juga. Ingat, 6 tolak 1/3. Maka kita kena tukarkan dulu 6 ni kepada pecahan. So dia akan jadi apa? 5. Okay. Awak tengok kat sini, body dia kata 3. Okay, so awak tukarkan ni kepada 5, 3/3. Tolak dengan 1/3. Okay, maka jawapan dia adalah 5, 3 tolak 1. Awak dapat 2/3. Boleh faham? Okay, baik. Kita try buat soalan yang ketiga, tapi saya nak awak tukar, saya nak tanya awak tukarkan sendiri, boleh? Okay, so soalan dia adalah 9 tolak 1/2. Guys, 9 ni kita kena tukarkan dia kepada pecahan. So dia akan jadi apa? Bagi saya jawapan. Come on. 9 tukarkan dia kepada nombor pecahan. Dia akan jadi apa? Hello? Berapa? 8? Okey, pandai Izzah. So dia akan jadi 8 2/2. Okey, tolak dengan 1/2. Okey guys, terus bagi saya jawapan. Jawapan dia adalah 2 tolak 1, 1/2. Okey, pandai. Dah settle. Alright. Yang ini senang. Nanti tolong buat soalan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tolong buat. Okey, ada tak dekat sini yang tak faham? Kalau tak faham, bagi tahu faham. Kalau tak faham, bagi tahu je tak faham. Kalau faham, tulis faham. Cepat, go. Kalau tak faham, bagi tahu je. Okey, pandai Izzah. Jawapan dia 8/1/2. Ada tak dekat sini yang tak faham? Faham. Okey, yang lain semua faham. Kalau tak faham, bagi tahu je tau. Saya nak skip ni, saya nak tukar ke soalan seterusnya. Kalau tak faham, it's okay, saya boleh ulang. Semua faham? 3, 2, 1. Okey, baik. Saya nak awak buat soalan 4 sampai 9 ni tau. Ni tolong buat. Alright, tolong buat soalan yang ini. Baik, kita pergi ke seterusnya. Yang ini pula. So, diberi soalan dia adalah 5 tolak 1, 3/7. Okey, baik. Bila awak dapat soalan macam ni, apa yang awak kena buat adalah benda pertama sekali. Okey guys, awak kena tolakkan nombor bercampur, nombor bulat dengan nombor bulat. Mana satu nombor bulat ni? Nombor 5 ni, ini kita panggil sebagai nombor bulat. So 5 ni tolakkan dengan 1. So 5 tolak 1 awak dapat berapa? Awak dapat 4. 4 tolak dengan 3/7. Okey. Jangan tulis bentuk macam ni tau. Jangan tulis 4/3/7. 4/3/7 is not your final answer. Salah. Ini salah. So, kita belum siap lagi ni. Okey. 4 tolak dengan 3/7. Okey. So, yang ini. Kalau awak tengok ni. 4 tolak 3/7. Macam pernah tengok tak bentuk ni? Macam familiar je saya dengan ni. Sama tak? 4 tolak 1/7 dengan 4 tolak 3/7. Kan sama kan? Okey. Maka, apa yang awak kena buat adalah awak kena tukarkan 4 ni kepada pecahan. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3. Okey. Ni kita ambil sini nombor 7 ni. So dia akan jadi 7/7 tolak dengan 3/7. So awak settlekan macam biasa. Maka jawapan dia adalah 3. 7 tolak 3 awak dapat 4. So 3/4/7. Dah siap. Inilah final answer dia. Boleh faham? Okey, pandai Adam. Okey, 3/4/7. Okey, now jom kita try buat soalan yang ini. Okey. So now 8 tolak 2 1/2. Okey, so awak tolakkan dulu dia punya nombor bulat. 8 tolak 2 awak dapat berapa? 8 tolak 2 awak dapat 6. Okey, 6 tolakkan dengan 1/2. Right, so awak kena tukarkan 6 ni kepada nombor bercampur, kepada pecahan. So dia akan jadi apa? 5 2/2 tolak dengan 1/2. Okey, so 2 tolak 1 awak dapat 5 1/2. Dah siap. Settle. Okey, pandai Angel. Okey, sekarang ni saya tulis, awak bagi jawapan. Okey, sekarang ni 6 tolak 4 1/3. Guys, 6 tolak 4 berapa? Bagi saya jawapan. 2. Pandai.
Okay, so 2 tolak 1/3. Sekarang ni 2, tukarkan dia kepada pecahan. Dia akan jadi apa? 1 lagi 1/3/3. Okey, 1/3/3 tolak 1/3. Okey guys, 3 tolak 1 berapa? Come on, 3 tolak 1 easy. 2. Pandai. So jawapan dia adalah 1/2/3. Dah siap. Settle. Okey, ni senang Baik, ada tak dekat sini yang tak faham? Kalau tak faham, it's okay, bagi tahu sahaja, saya boleh ajarkan. Macam laju je kita belajar hari ni. Tahu-tahu nak habis dah ni. Nak habis dah guys. Okey, baik. Kita try buat soalan yang terakhir. Okey, alang-alang tu. Kotlah ada yang malu. Tak apa. Okey guys, 5 tolak 1 1/4. 5 tolak 1 berapa? Bagi saya jawapan terus. 5 tolak 1. Laju. Come on. 5 tolak 1 berapa? 4. Okey, pandai. Alright. Bagus. 4 tolak 1/4. Okey, now. 4 tukarkan dia kepada pecahan. Dapat berapa? Okey, pandai. 3, 4/4. Okey, tolak dengan 1/4. Right. So now, 4 tolak 1 berapa? 3. Okey, pandai. So the final answer is 3/4. Dah siap. Ya Allah, senang Okey, kebiasaannya awak akan dapat soalan kebat bentuk macam mana tau? Okey, contoh macam ni. Ni awak akan dapat bentuk macam ni. Okay, saya tunjuk contoh 5 tolak 1 3/7. Okey. Diberi 5A, okey, sekejap. Saya padam terus layar ni. Okay, ini contoh soalan kebat yang kebiasaannya budak sekolah menengah akan dapat. So, 5A tolak 1 3/7A. Okey. Kebiasaannya awak akan dapat soalan macam ni. So, macam mana kita nak buat sir? Yang ini pun sama je. Apa awak buat adalah 5 ni, okey, 5 awak tolakkan dengan 1. Okey? So, ya pandai dah. So, awak dapat 4. Okay. Awak dapat 4A tolak 3/7A. Okay. So, tukarkan 4A kepada pecahan. Awak dapat berapa? Come on, bagi saya jawapan terus. 3/7/7. Okay. So, 3/7/7. Okay. Tolak 3A. Okey, maka jawapan adalah 7 tolak 3, awak dapat 4. Maka jawapan adalah 3 4/7. Dah siap. Ini soalan algebra. Okey, kebiasaannya awak akan dapat soalan macam ni untuk soalan kebat. Get ready, ini masuk SPM. Okey. So, sekarang dah tahu senang ni budak form 1 pun dah boleh faham. Okey. Baik, soalan seterusnya. Jom kita buat yang ini pula. Nanti saya akan bagi awak beberapa soalan bonus. Okey, soalan bonus. Okey, saya masuk terus soalan bonus. Alright. Okey, saya nak awak tulis dekat dalam kertas kosong boleh? Tulis soalan ni dekat kertas kosong. Okey, baik, soalan dia macam ni. Ni soalan bonus. Yang ini saya tak masukkan lagi dalam modul. Saya tak sempat. Nanti saya akan masukkan minggu depan, saya akan bagi modul yang terbaru. So, modul yang ini, kalau awak nak print boleh, kalau awak tak nak print lagi pun, it's okay. Kalau saya tak payah print lagi. Awak just buat jawapan dekat kertas kosong lain je, okay? So, modul ini tak perlu print lagi. Minggu depan saya akan bagi modul yang komplit. Dan saya akan bagi beberapa soalan bonus, okay? So, soalan bonus yang pertama, okay? Soalan bonus. Okay, take note tau ni. Sebab ini pun akan keluar soalan kebat juga. Okay, soalan bonus. Baik, soalan dia. Alright. 4 1/3 tolak dengan 2/3. Okay. Baik, so kalau awak tengok dekat sini. Okay, awak tengok dekat sini. 1 ni, 1 kan tak boleh tolak dengan 2. Betul tak? 1 tak boleh tolak dengan 2. Sebab 2 ni lebih besar daripada 1. Betul? So, awak kena buat apa? Cara dia adalah awak kena tukarkan, awak kena pinjam 1 ni dengan 4 ni.
Satu ni kan tak boleh tolak dua kan. Satu mana boleh tolak dua. Tapi cara dia adalah awak kena pinjam satu ni dengan 4. So macam mana kita nak buat? Cara dia adalah awak kena tukarkan 4 ni kepada pecahan dulu. So dia akan jadi apa? 3. Okay, ni kan bawah 3 kan. So dia jadi 3/3 tambah dengan 1/3 tolak 2/3. Dia jadi bentuk macam ni. Okay, so now awak settlekan ini dulu. Settlekan yang ini dulu. Okay, so dia jadi apa? Dia akan jadi 3 tambah 1, awak dapat 4/3 tolak dengan 2/3. Okay, sekarang ni barulah awak boleh settlekan yang ini. Sebab 4 dah besar dah. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok dekat sini 4 tolak 2. Boleh tak 4 tolak 2? Barulah boleh 4 tolak 2. Maka awak boleh settlekan macam biasa. Jadi akan jadi apa? 3, 4 tolak 2. Awak dapat 2/3. Pandai. Pandai. Ya, betul. Okay, now kita try buat soalan yang seterusnya pula. Okay, saya ada nak bagi awak dalam 5 soalan bonus. So yang ini awak salin dulu dia punya soalan yang ini. Salin dulu. Lepas tu, okay, saya bagi awak screenshot dulu ni. Go, screenshot. Go, 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot dulu. Okay. Baik, seterusnya. Soalan yang seterusnya. Okay. 5. Ini kita dah belajar belum tadi? Oh, ni belum belajar lagi? Ya. Yeah. 5 tolak 1. Oh, ni belum belajar lagi? Okey, kita tak apa. Okey. Okey, baik. Untuk soalan kedua, saya akan bagi lepas ni. Soalan kedua dia macam ni, 5 3/7. Okay, 5 3/7 tolak dengan 1 5/7. Okey, baik. Soalan ni awak boleh salin dulu. Okey, kejap lagi saya akan ajar macam nak buat. Okey. Ready? Okey, go. Nak salin dulu boleh, nak screenshot boleh, saya bagi 5 saat. Go, 5 4 3 2 1. Okey, baik. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Ada lah. 4. Okey. 6 tolak 1. Okey, baik. Now, soalan seterusnya. Kita masuk bab seterusnya. Okey. So, diberi 1/3/5 tolak 2/5. Okey. So, yang ini cara dia pun sama. Kalau awak tengok dekat sini, dia punya badan dah sama. Ni 5, ini 5. So, bila badan dah sama, so awak boleh tolakkan macam biasa. Okay, so 3 tolakkan dengan 2, awak dapat 1. So, maka final answer is 1/5. Boleh tolak macam biasa. Ingat tau, so, kalau awak dapat nombor bercampur, tolak dengan pecahan. Lepas tu awak tengok body dia sama, 5/5. So, awak boleh tolakkan macam biasa. Okay, so now, soalan yang seterusnya. What if kalau body dia tak sama? Kalau body tak sama, kalau body tak sama, awak gunakan teknik cross, smile. Gunakan teknik cross, smile. Ingat tu je. Body tak sama, cross, smile. Body tak sama, cross, smile. Tu je. Body sama, tolak macam biasa. Alright. So now, cross, smile, awak dapat berapa? 1/3, awak dapat 3. 2/1, awak dapat 2. So, 2/3, awak dapat 6. So, guys, final answer is 3 tolak 2. Alamak, saya salah tulis jawapan lah pula. Okay, sorry. Ni awak betulkan So, 3 tolak 2, awak dapat 1. Ni salah. Saya minta maaf. Okay, so 3 tolak 2, awak dapat 1/6. So, guys, betul jawapan ni adalah 2 1/6. Okay. So, this is your final answer. 2 1/6. Yang ni salah ni. Silap. Okay. Alright, baik. Kita try buat yang ini pula. Okay. So, yang ini pun sama juga. Ini pun senang je. Okay, awak tengok dia punya body dah sama. Okay. Ini sama, ini sama. Okay. So, bila dah sama, awak boleh tolakkan macam biasa. 2 tolak 1, awak dapat 1/5. So, guys, this is your final answer. Settle. Okay, ini pun sama. Saya ajar cepat-cepat. 2
Okey, 4 tolak 3. Awak tengok body dah sama. 6 dah sama. Maka awak boleh tolakkan macam biasa. 4 tolak 3, 1/6. Settle. Okey, yang 3 tolong buat sendiri sebab yang ini senang. Okey, baik. Yang ini pula, what if kalau soalan dia punya body tak sama, 4, 7. Maka awak kena buat apa? Awak kena gunakan cross, smile. So, cross, smile. Okey, so dia akan jadi apa? 2, 3 darab dengan 7. Guys, 3 darab 7 berapa? 21. Pandai Angel. Okey, tolak dengan 4 darab 1. Come on, 4 darab 1. Dapat 4 lah. Tak apalah, saya tulis lah. 4 darab 1 easy. Okey, 4 darab 7 berapa? 4 darab 7. Come on guys, 4 darab 7 easy. 28. Maka 21 tolak 4, berapa jawapan dia? Awak dapat 19. 9, 10, 11, 12. Sekejap. 21 tolak 4 berapa? 21 tolak 4. 21 tolak 4, come on. 17. 17. Pandai. Okay. 17/28. Okey, boleh kecilkan lagi tak? 17 dengan 28 ni. Boleh. Ada ke CP 17 dengan 28? Okey, macam mana? CP apa? 17 dengan 28 ni? Tak ada. Kalau CP 3, 18. 15, 18. Sorry. 28. CP 4. Tak ada. Okay, so tak ada. So maka this is your final answer. 2, 17/28. Okay, kita try buat yang ini pula. Ini pun sama. Awak gunakan cross, smile. Okay, maka jawapan akan jadi apa? 8. 7 darab 5. Come on. 7 darab 5 berapa? 35. Pandai. Tolak dengan 8 darab 2. Awak dapat berapa? 16. Okey. 8 darab 7. Berapa? 8 darab 7. Berapa? 50. 8 darab 7. 56. Pandai. Okey. Now 35 tolak 16. Cepat. Bagi saya jawapan terus. 35 tolak 16. Berapa guys? 35 tolak 16. 19. Okey, 19/56. Boleh kecilkan lagi tak 19 dengan 56 ni? Tak boleh. Sebab 19 dengan 56 tak ada. So maka jawapan dia adalah 8 19/56. Settle. Okey, last. Lepas tu yang ni awak buat sendiri 7, 8, 9. Last, yang ini pula. Yang ini pun sama, awak kena gunakan cross, smile. Cross, smile. So, 7 darab 2. Cepat, bagi saya jawapan terus. 14. Okey, tolak dengan 8 darab 1, awak dapat 8. Perkan dengan 8 darab 2, berapa? 16. 6. Easy. Maka jawapan dia adalah 14 tolak 8. Berapa? 6. 6. Okey, pandai. So jawapan dia adalah 6/16. Okey, guys, boleh kecilkan lagi tak 6 dengan 16 ni? Boleh. Boleh. So, kalau kita kecilkan dia jadi apa? 16 dengan 6 dengan 16. Guna sifir apa? 4. Sifir? Sifir 4. Sifir 4 ada 6 ke? Sifir 2, sir. Silap. Sifir 2. Okey. So kita bahagikan dengan 2. 6 bahagi dengan 2. 16 pun bahagi dengan 2. Maka kita akan dapat 3. 3 per berapa? 16 bahagi 2 berapa? 3/8. Okey, pandai Angel. So guys, this is your final answer. Dah siap. Ingat tahu, kalau awak dapat bentuk macam ni, tolong permudahkan lagi. Tolong kecilkan lagi. Okey. So dia akan dapat 4 3/8. Settle. Okey. Baik. Soalan 7, 8, 9 tolong buat sendiri boleh? 7, 8, 9 tolong buat sendiri. Latihan untuk awak. Baik. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey. Sekejap. Sebelum tu. Sekejap. Kita dah belajar belum ni? Belum lagi. Okey. Kejap lagi saya akan bagi soalan bonus. Okey. Soalan bonus. Kita ada lagi beberapa soalan bonus. Okey. Now. Soalan dia. What if kalau nombor bercampur ditolakkan dengan nombor bercampur?
6/7/9 tolak dengan 4/5/9. So macam mana kita nak buat sir? Okey, yang ini pun sama je. Apa yang awak kena buat adalah awak tolakkan dulu nombor bulat dengan nombor bulat. So mana satu nombor bulat? 6 dengan 4. 6 tolak 4 awak dapat 2. Macam tu. Okey, lepas tu awak tengok dekat sini. Dia punya badan sama lah sir, 9/9. Maka kalau dah sama, apa lagi? Awak tolak adalah 7 tolak dengan 5 macam biasa. 7 tolak 5 awak dapat 2. So the final answer is 2/9. Easy. Okay. So yang ini, ingat tau, kalau yang ini nombor bulat tolak dengan nombor bulat, lepas tu barulah pecahan tolakkan dengan pecahan. Okay. What if kalau dia punya badan tak sama, ini 3, yang ini pula 5. So macam saja sebelum ini, apa yang awak kena buat adalah kalau badan tak sama, maka kita kena guna teknik apa? Kalau badan tak sama, kita kena guna teknik apa guys? Ya, pandai Adam. So awak kena gunakan teknik cross, smile. Okay, gunakan teknik cross, smile. Okay, so sekarang ni kalau untuk yang ini awak tolakkan dulu 7 dengan 4. Nombor bulat tolak dengan nombor bulat. 7 tolak 4 awak dapat 3. Lepas tu awak gunakan teknik cross, smile. Okay, so 2 darab dengan 5 awak dapat 10. 3 darab 1 awak dapat 3. 5 darab 3 awak dapat 15. Maka jawapannya adalah 10 tolak 3 awak dapat 7/15. And the final answer is 3/7/15. Siap. Okay. Baik, jom kita buat soalan. Try buat soalan dulu. Okay, baik. Untuk yang ini. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, apa yang awak kena buat adalah diberi 2 nombor bercampur. Maka awak tolakkanlah macam biasa. 4 tolakkan dengan 1. Awak dapat berapa? 4 tolak 1 awak dapat 3. Okay. Lepas tu awak guna teknik cross, smile. Okay. So, sorry. Dia punya bawah dah sama. Buat apa nak guna cross, smile? So, 3 tolak 1 awak dapat 2/5. Dah siap. Yang ni laju je. Kalau bawah sama, laju. Senang. Easy. Okay, next. Yang ini pula. Okay. 2 tolak 1 awak dapat 1. 3 tolak 1 awak dapat 2/4. Okay guys, soalan saya boleh kecilkan lagi tak 1/2/4 ni? Boleh. So kalau kecilkan dapat berapa? Terus congak, bagi saya jawapan terus. Boleh, guna sifir 2. Okay, so kita guna sifir 2. 2 bahagi dengan 2, 4 bahagikan dengan 2. So dapat berapa? 1/2. Pandai. Okay, 1/2. Dah siap. Settle. Okay, soalan 3 tolong buat sendiri boleh? Tolong buat sendiri yang ini. Nanti minggu depan saya akan bagi Google, apa nama Google tu Google Form. Okay, so nanti awak submit jawapan dekat situ. Okay, baik. Now, soalan seterusnya. Yang ini pun sama. Okay, yang ini, kalau maksud dia punya bawah tak sama. Kalau yang ini pun sama lah. Awak gunakan teknik cross, smile. So 6 tolak 4 awak dapat 2. Okay. Lepas tu 1/2 tolakkan dengan 2/3. Okay. Maka awak gunakan cross, smile. So dia akan jadi apa? 2. Okay guys, 3 darab 1 awak dapat 3. 2 darab 2 awak dapat 4. Okay. 2 darab 3 awak dapat 6. So jawapannya adalah 2. Okay. Yang ini pun sama. 3 tak boleh tolak 4. 2 1/6. Okay. Angel, jawapannya bukan ni tau. Bukan 2 1/6 tau. Salah ni. Sebab 3 ni, kalau awak tengok dekat sini, 3 tak boleh tolak dengan 4. Okay. Maka ingat lagi tak saja tadi, kalau tak boleh tolak dengan 4, maka 3 ni awak kena pinjamkan dekat sebelah. Okay. 3 ni awak kena pinjam dekat 2 ni. So, macam mana kita nak buat? Maka kita akan tukarkan dulu, dia akan jadi apa? Okay. So, kita kena pinjamkan dulu, dia akan jadi 1/6 tambah dengan 3/6 tolak dengan 4/6. Dia kena jadi bentuk macam ni dulu. Okay. So, awak settlekan macam biasa. Okay, sekejap. Sikit.
Okay, so 1 tambah 3 awak akan dapat 4/6. Tolakkan dengan 4/6. 3 tambah 1, 4. Betul ke ni? Sorry. Ya Allah. Okey. Ni 6. 6/6. Astaghfirullahaladzim. Okey. Sekejap. Lagi sekali. Okey. Saya ajar lagi sekali. Nanti kamu pening. Okey, now. 2, 3 tolak 4/6. Okey. So 3 ni awak tak boleh tolak dengan 4. Sebab, 3 tak boleh tolak dengan 4. Sebab awak kena pinjam dulu. 3 ni kena pinjamkan dengan 2. Okey, sebab 4 tu nombor besar. So 3 tak boleh tolak dengan 4. So macam mana kita nak buat? 3 tu awak pinjamkan dekat 2. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1, 6/6. Okey, 2 tu awak kena tukarkan kepada pecahan dulu. Okey, 1, 6/6 tambah dengan 3/6. Okey, barulah boleh tolakkan dengan 4/6. Okey, so now 1, 6 tambah 3 awak dapat 9. Okey, tolak dengan baru. Okey, 9/6 tolak dengan 4/6. Barulah boleh tolak. Okey, so now dia akan jadi apa? 9 tolak 4 awak dapat 5/6. Dah, this is your final answer. Dah siap. Ni sebenarnya soalan yang saya nak bagi kejap lagi. Saya dah terbuat dah. Tak apalah. Okey. So far boleh faham tak yang ni? Saya silap lah. Saya sepatutnya buat soalan ni last sekali. Faham? Okey, tak apa. Kita try buat lagi. Yang tak faham is okey. Kejap lagi saya ajar lagi sekali. Okey. Baik, kita try buat yang ini pula. So now, dia punya badan tak sama. 4 dengan 6. Sekejap, saya nak tanya you guys. Dekat sini ada tak yang tak faham? Cuba bagi tahu. Ada tak dekat sini yang tak faham? Kalau faham bagi tahu faham, kalau tak faham bagi tahu je tak faham. Come on guys. Kalau faham bagi tahu je faham. Terus start faham. Kalau tak saya nak skip ni. Kalau tak faham bagi tahu je tak faham. Faham ke? Faham. Okey, Izzah faham. Alright. Baik, now. Jangan risau. Yang ini saya akan ajar balik yang untuk kejap lagi. Okey, kalau awak tengok dekat sini, ini pun sama. Dia punya body tak sama. Maka kita tolakkan 3 ni dengan 1. So 3 tolak 1 awak dapat 2. Right? Lepas tu 2/4 tolak 1/6. Okey, yang ini pun sama. Awak gunakan kaedah cross, smile. Alright? So dia akan jadi apa? 2. 6 darab 2. Berapa guys? 6 darab 2. Berapa? 12. Okey, pandai. 12 tolak 4. Okay. Right. 4 darab 1 awak dapat 4. 6 darab 4 awak dapat 24. Okay, sekejap. 16, 18, 24. Okay, 24. Pandai. Okay, so now jawapan dia adalah 12 tolak 4. Berapa? 12 tolak 4. 8. 8/24. Okay, soalan saya. Boleh kecilkan lagi tak? 8/24 ni. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh. So kita guna sifir berapa untuk kecilkan dia? Sifir 8. Pandai. So kita guna sifir 8 bagi 8. Bawah pun bagi dengan 8. So the final answer is 2. 8 bagi 8 awak dapat 1. Dan 24 bahagi dengan 8 awak dapat berapa? 24 bagi 8. Okey. Dapat 3. So guys, this is your final answer. Dah siap. Okey, boleh faham? Okey, last. Saya tunjuk lagi last. Lepas tu saya akan bagi soalan kebat. Tak adalah kebat. Awak dah belajar dah tadi. Macam senang je. Okey, baik. Soalan seterusnya. Kita tunjuk lagi. So, yang ini pun sama. Okey, kalau awak dapat soalan macam ni pun sama. Awak tengok bawah tak sama. Maka awak kena gunakan teknik cross, smile. So, 8 tolak 4. Awak dapat 4. 4/6 tolak dengan 3/7. Okey, so now gunakan teknik cross, smile. So dia akan jadi apa? 4. 7 darab 4. Guys, 7 darab 4 berapa? 28. Pandai. 6 darab 3 berapa? 18. Okey. Perkan dengan 6 darab dengan 7 berapa?
42. Okey. Baik. Sekarang ni 28 tolak 18. Berapa jawapan dia? 10/42. Guys, boleh kecilkan lagi tak 10 dengan 42 ni? Kita guna sifir apa? Okey, boleh. Kita gunakan sifir 2. So 10 bagi 2, 42 bahagi dengan 2. Bagi saya jawapan terus. Berapa jawapan dia? 4. Okey, 10 bagi 2 kita dapat 5. 42 bahagi dengan 2, awak dapat 21. So guys, this is your final answer. Dah siap. Betul. Okey, baik. Saya nak minta awak tolong buat soalan 7, 8 dengan 9. Lepas tu dah settle. Okey, baik. Sekarang ni ada tak yang tak faham? Cuba beritahu saya. Kalau tak faham, bagi tahu je. Ada tak dekat sini yang tak faham? 4/5. 4/5 pun faham. Apa yang je? 4/5. Okey, baik. 10. 51. Okey, baik. Now, saya akan bagi awak beberapa lagi soalan kebat. Okey, yang ini dia nak kata kebat pun dah pecah rahsia dah, tapi tak apalah. Okey, so soalan dia adalah 5/3/7. Okey, awak boleh screenshot dulu soalan ni. 5/3/7 tolak 1/5/7. So yang ini saya rasa awak dah tahu dah tadi. Okey, so awak tolakkan macam biasa. 5 tolakkan dengan 1, maka awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 4. Okey, so 3/7 tolak dengan 5/7. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, 3 tak boleh tolak dengan 5. Sebab 5 lebih besar daripada 3. Maka apa awak kena buat adalah awak kena pinjam dekat sebelah. So 3 ni awak kena pinjamkan dekat 4. Okey, so macam mana kita nak buat? Cara kita kena tukarkan 4 ni kepada pecahan. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3/7/7. Kenapa 7/7 sir? Sebab ni kan 7. Ni kan 7. So kalau dah 7 kita ambil 7. Right? So tambahkan dengan 3/7 3/7. 5/7. Okey, pandai. Okey, now 7 tambah 3 berapa? 10. Okey, pandai. 10 tolak dengan 5/7. So guys, 10 tolak 5. Bagi saya jawapan terus. Final answer is 3. 5/7. Pandai. So guys, this is your final answer. Dah siap. Settle. Senang kan? Senang answer. Okey. Baik, saya bagi lagi 3 lagi soalan kebat. Awak tolong buat boleh? Sekejap, saya nak bagi lagi. Ada lagi soalan kebat? Ada lagi 3. Ada lagi 6 soalan kebat. Okey. Awak salin dulu yang ini. Soalan seterusnya 6 1/6 tolak 4/6. Okey, salin dulu yang ini. Soalan seterusnya 4 8 3/7 tolak 5/7. Okey, 5 9 2/9 tolak dengan 2 5/9. Okey, baik. Saya nak awak sambung lagi ni boleh? Tolong nak screenshot boleh, nak salin boleh. Go. Saya bagi 5 saat. Screenshot laju sikit. Okay, go. 5 4 3 2 1. Okey, baik. Ni dah Yang ni dah. Salin soalan. Ni dah soalan ni. 5/3/7 tolak 1 5/7. Go screenshot 5 4 3 2 1. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey. Right, soalan seterusnya pun lebih kurang sama. 1/3 saya nak tengok. 1/3 kali 1/2. Okey, baik. Now, soalan yang seterusnya pun sama juga, tapi what if kalau saya bagi awak, okey ni soalan ke-6 Kalau soalan dia adalah 5 1/3 tolak dengan 1/2. Okey.
what if kalau dia punya penyebut tak sama? Dia punya body tak sama. Ini 3, ini 2. Okay. So kalau soalan macam ni, macam mana kita nak buat? Caranya pun sama juga. Kita settlekan macam biasa. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 5. Awak kena buat apa? Ingat, kalau body tak sama, 3, 2, awak kena guna teknik apa? Cross smile. Okey, pandai. So awak gunakan teknik cross smile. So cross smile. So dia akan jadi dia akan jadi 2 tolak 3 perkan dengan 6. Okey guys, kalau awak tengok dekat sini, 2 boleh tolak dengan 3 tak? 2 boleh tolak dengan 3 tak? Tidak. Maka apa yang awak kena buat adalah awak kena pinjam sebelah. Awak kena pinjam 2 ni, kena pinjam dekat sebelah. Okey, so kalau awak tukarkan dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4, 4. Okey, 6 per 6 tambah dengan 2 per 6 tolak dengan 3 per 6. Dia jadi bentuk macam ni. Okey, ingat tahu. Kenapa tiba-tiba dia jadi bentuk macam ni, sir? Sekejap saya highlightkan. Kenapa tiba-tiba dari bentuk macam ni? Sebab 2 tolak 3 per 6 ni kan? Asal dia adalah 2 per 6 tolak 3 per 6. Ni bentuk asal dia. Ni bentuk asal dia. Okay. So kita nak permudahkan. Ni kan panjang 2 per 6 tolak 3 per 6. Kita nak permudahkan ni, kita jadikan bentuk macam ni. Okay. So kita tukarkan balik yang ini kepada bentuk asal dia. So dia jadilah bentuk macam ni. Okay. So now 6 tambah 2 dapat berapa? Guys, tolong saya. 4. Final answer. Terus bagi final answer. Okay. So jawapannya adalah 8. 6 tambah 2, 8 tolak 3 per dengan 6. So the final answer is 8 tolak 3, awak dapat 5 per 6. Dah siap. Okey. Angel betul, Adam Faris pun betul. Okey, pandai. Dah dapat dah tu. Senang dah tu. Okey, saya bagi soalan kebat yang seterusnya. Ini pun sama lebih kurang juga. Okey. Okey, now what if kalau saya bagi awak soalan yang nombor bercampur tolak dengan nombor bercampur tapi dia punya body dia tak sama. Okey. 8 1 per 4 tolak 2 1 per 3. Okey, baik. Now, ini pun sama. Apa yang awak kena buat adalah, sekejap sir, nak screenshot. Okey, nah, screenshot. Lupa pula. Okey dah, screenshot go. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tolak nombor bulat dulu. Ya, betul, Adam Faris. Dah dapat pandai ni. Dah dapat tangkap ni. Okey, dah screenshot Okey, now, soalan seterusnya. Kalau yang ini pula macam mana, sir? Pun sama juga. Awak tolaklah nombor bulat dulu. So, 8 tolak 2, awak dapat 6. Okey, so lepas tu, 1 per 4 tolak 1 per 3. So, kalau dia punya body tak sama, maka ya pandai. Dah dapat tangkap dah tu. Gunakan cross smile. So, the final answer is, belum final lagi. So, 3 tolak 4 per 3. Okay, now 3 tolak 4 boleh ke? Guys, 3 tolak 4 boleh ke? Tak boleh. Maka apa awak kena buat adalah awak kena pinjam sebelah. 3 ni pinjam dekat 6. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi 5 3 per 3 tambah 3 per 3. Ya, betul ni. 3, 4. Betul lah. 3 per, okay. Tolakkan dengan 4 per 3. Okay. So now dia akan jadi apa? 3 tambah 3 awak dapat 6. Kenapa saya guna kamera? So dia akan jadi 5, 6 per 3 tolak 4 per 3. Okay. So, bagi saya final answer terus. Kacang ni saya. So, okay, Adam dapat. Alright. So, the final answer is 5, 2 per 3. Dah siap. Settle. Okay, tu. Nak screenshot? Silakan, go. Okay, saya bagi lagi awak 2 soalan tambahan boleh? Awak tolong buat soalan yang ini. Okay, dah screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so ada soalan. Saya bagi dekat awak. Soalan yang ke-8. 6, 1,
3/8 tolak dengan 2/3. Dan soalan terakhir, 7/1/4 tolak 3 1/2. Okey, baik. Ni tambahan lagi 2 soalan. Tolong siapkan. Okey dah. Go screenshot dulu. 5 4 3 2 1. Okey guys, soalan bonus ni saya akan tambahkan dekat dalam modul nanti. Minggu depan saya akan bagi modul baru. Okay. So modul yang ini terpulang. Kalau awak nak print boleh dipersilakan. Kalau awak tak nak print lagi pun it's okay. Okay. So lagipun dekat sini ada kesalahan typo sikit. Saya ada beberapa kesalahan sikit. So nanti saya akan betulkan kesalahan tu. So, kalau terpulang, kalau awak nak jimat kertas tak payah print lagi. Kalau awak nak, saya geram masa saya kena buat juga. Okay. Boleh print. So nanti minggu depan saya akan tambah soalan bonus ni ke dalam modul ini. So awak boleh betul buat lah. Okay. So now ada benda yang saya rasa macam saya terlupa nak ajar minggu lepas. Okay, iaitu nombor bercampur. Okay, so soalan dia adalah okay, ini kita masuk operasi tambah tau. Baik, sebelum saya masuk operasi tambah, boleh tak saya nak tanya awak semua, ada tak dekat sini yang masih lagi tak faham yang saya ajarkan ni? Okay. Ada tak dekat sini yang tak faham? Faham sir? Okay. Angel faham. Ada tak yang lain? Lain, ada tak yang tak faham? Saya nak bagi lagi. Kalau tak faham, bagi tahu je tau. Saya boleh ajar sikit. Semua faham? Kalau faham, bagi tahu faham. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Faham. Okey, mantap. So, semua faham? Right. Baik, yang terakhir. Saya rasa benda ni saya terlupa nak ajar minggu lepas. Tapi saya nak ajar hari ni lah. Okey, now soalan dia adalah, okey, ini kita masuk operasi tambah tau. Operasi tambah. Okay, baik. Saya tak ingat saya ajar ke tak ni minggu lepas. Tapi saya rasa macam saya tak ajar. So, saya ajar je lah hari ni. Okey, now soalan dia adalah 1/2/3 tambah dengan 2/1/2. Okey, so sekarang ni soalan dia adalah nombor bercampur tambah dengan nombor bercampur. Okey, so kalau awak tengok dekat sini cara dia adalah pun sama juga. Kalau awak ingat ni je, kalau nombor bercampur, operasi dia tambah ke tolak ke, nombor bulat kena settle dengan nombor bulat dulu. 1 tambah dengan 2. Okey, so 1 tambah dengan 2 awak dapat berapa? Awak dapat 3. Okey, so 2 tambah 1 awak dapat So awak dapat 2/3 tambah 1/2. Okey. So sekarang ni kalau awak tengok dekat sini, dia punya bawah tak sama, maka kita kena guna apa? Guna teknik apa guys? Bila bawah tak sama, pandai. Cross, smile. Cross, smile. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3, 2 darab 2 awak dapat 4. 3 darab 1 awak dapat 3. Okey, tambah 3, 6, 6. Maka jawapannya adalah 3/7/6. Okey, baik. So kalau awak tengok dekat sini, 7/6. Okey, tengok dekat sini. 7/6. Ini adalah pecahan tak wajar sebab kepala dia lebih besar daripada badan. Maka apa yang awak kena buat adalah awak kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. Okey? So now, macam mana kita nak buat? Dah lah ni dalam bentuk nombor bercampur. Lepas tu kita kena tukarkan dia lagi kepada nombor bercampur. So macam mana kita nak buat? Caranya adalah awak kena tukarkan dulu 7/6 ni kepada nombor bercampur. Okay, so kalau awak tengok dekat sini 7/6. Guys, dalam sifar 6, nombor apa yang paling hampir dengan 7? Guys, dalam sifar 6, nombor apa yang paling hampir dengan 7? 6. Okey. So sekarang ni 6 darab apa sama dengan 6? 6 darab apa sama dengan 6? Pandai, sama dengan 1. So dekat sini awak tulis 1. So awak tulis 1 dekat sini. 7 tolak 6 awak dapat 1. Maka jawapan dia adalah 1/6. Okey, now awak dah tahu 7/6 kalau awak tukarkan dia kepada nombor bercampur dia akan jadi 1/6. So apa awak kena buat adalah 1 ni awak kena tambahkan dengan 3 ni. So dia akan jadi apa? Final answer is
3 tambah 1 awak dapat 4, 7 per 6. Dah siap. 1 per 6. Dah siap. Settle. Okey. Boleh faham? Okey. Baik. Saya try lagi bagi soalan last bentuk macam ni. Ada tak dekat sini yang tak faham? Tapi sebenarnya yang ni awak boleh congak je sebenarnya. Okey. So let's say lah. Jom kita try congak. Kita try congak 3, 7 per 6. Okey. So 7 per 6 ni awak ingat cari ni. Okey. Sifir apa yang paling hampir dengan 6? Okey, nombor apa yang paling hampir dengan 6? 6 darab 1. So, sini 1. 7 tolak 6 awak dapat 1. Maka, dia akan jadi apa? Ni 1 ni awak tambahkan dengan sini. Dia akan jadi 3 tambah 1. 4. 1 per 6. Dah siap. Laju. Okey. Awak buat cara macam ni je. Terus laju. Okey. Saya try create satu soalan. Lebih kurang. Okey, soalan dia adalah 3 per 4 tambah 3, 2 per 3. Okey, jom kita try buat soalan last sebelum kita habis kelas. Okey. Last. Nak bagi pengukuhan awak betul-betul faham. Okey, siapa nak screenshot boleh screenshot dulu. Go. 5. Saya bagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Okey. Baik, now soalan seterusnya. Kita try buat soalan yang ini pula. Okay, last sebelum kita habis kelas. Okey. So, apa yang kita kena buat adalah kalau awak nampak soalan macam ni, awak kena tambahkan nombor bulat dengan nombor bulat. Tambah macam biasa. 2 tambah 3 berapa guys? Bagi saya jawapan, tolong saya. 2 tambah 3 berapa? Aju. Cepat jawab, cepat habis kelas. 2 tambah 3 berapa? 5. Okey, 5, 3 per 4 tambah 2 per 3. So now gunakan teknik cross, smile. So awak akan dapat apa? Okey. So 5, 3, 6, 9, 9 tambah 2. Kejap. Tolak ke tambah tadi? Oh, betul lah, betul. Okey, sorry. Okey. 4 darab dengan 2, awak dapat 8 perkan dengan 12. Okey, baik. So now the final answer. Okey, jawapan yang akan jadi 9 tambah 8 berapa guys? 9 tambah 8. 17. 17 per 12. Okey, now kita kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. Guys, dalam sifir 12, nombor apa yang paling hampir dengan 17? 12. Okey. So 12 darab apa sama dengan 12? Sama dengan 1. Okey. So kita tulis 1 dekat sini. Okey. 17 tolak 12 berapa? 17. Dapat 5. Okey, maka 1 tambah dengan 5 awak dapat, final answer is 5 tambah 1 awak dapat 6. 5 per 12. Dah siap. Settle. Okey. Baik. Dah screenshot. Okey, go. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, betul Angel. 6, 5 per 12. Dah siap. Okey, baik. Guys, saya nak tanya. Last. Siapa dekat sini yang tak faham? Tak apa, bagi tahu je. Kalau faham, bagi tahu faham. Tolong type dekat ruang komen. Kalau tak faham, bagi tahu je faham. Tak faham. Faham. Okey, Zafran faham. Okey, saya nak tanya seorang-seorang. Saya petik nama ni. Okey, Kaisara faham. Okey. Izzah faham. Damia faham. Hana Melati faham. Okey. Angel faham. Adam Faris faham tak? Adam faham. Okey. Anak-anak Puan Nurul Huda faham tak? Apa nama anak Puan Nurul Huda ni? Faham tak? Okey, faham. Alright. Okey, baik. Kelas kita pun dah sampai ke hujungnya. Tolong, okey, baik. Memandangkan macam saya cakap, ada beberapa typo dan kita punya modul yang tambah tolak ni belum settle lagi. Saya nak awak buat latihan dulu boleh? Sementara tunggu. Okey. So, buat dulu latihan. Buat dulu latihan apa semua. Izzah, tolong tutup kamera. Okey. Baik. Awak buat dulu latihan. Lepas tu,
nanti minggu depan saya akan bagi modul yang terbaru. So saya nak awak tolong siapkan kat dalam modul tu, boleh? Awak boleh print. Saya nak tanya untuk form 4 bila akan start belajar bab 1 ya, sebab sekolah saya exam bulan 5. Bulan 5. Okey, baik. Ya. Kalau untuk form 4, sebab sekarang ni saya nak fokuskan untuk pecahan dulu. Tapi insyaAllah saya akan maklumkan minggu depan, boleh? Sebab kalau saya targetnya sebenarnya nak start lepas raya. Boleh tak nanti awak tanya untuk form 4 masuk bab berapa? Damia, nanti awak tanya dekat cikgu awak untuk form 4 masuk bab berapa? 1 sampai berapa? Okey, kalau dah apa nama dah masuk sampai bab 3, bab 2, kita akan mula bulan ni jugalah bab 3. Okey. Alright. Okey, nanti saya akan maklumkan semula. Alright. Okey, baik. So saya rasa sampai itu saja. Okey, sekarang baru bab 1 on the way habis. Okey, tak apa, jangan risau. Kejap je bab 1 tu. Okey, baik. So saya rasa kelas kita sampai ini saja. Tolong buat latihan. Minggu depan kita ada kelas lagi. Okey, dan untuk form 4 nanti saya akan maklumkan untuk kelas awak. Alright. Baik, so itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kerana datang. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, baik. Itu saja. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi minggu depan.